Kadang Rina terfikir, layakkah air mata Rina digugur untuk lelaki macam tu? Situasi Karina sekarang, kita orang dah tak macam dulu. Aku ni tak pernah berjuang dengan kau. Asal pula kau yang sakit? Air mata dia tak pernah gugur untuk lelaki. Kau nak aku berjuang dengan kau dan hargai kau? Tapi aku rasa kau tak mahu buat kot. Sekarang ni pukul 4.30. Aku nak kau bertahan sampai pukul 7 kat sini. Percaya cakap saya, time-time hujan macam ni, ingat dia nak tunggu. Takkan ada. Kau cakap dan kau tak boleh. Cakap aku balik. Mana ada kau kat sini? Jadi kau berharap aku tunggu Tapi kau tak tunggu kan? Tunggu. Terima kasih untuk 2 bulan ni. Saya harap sangat sekali je. Sekali je kau perjuangkan aku. Saya agak awak gembira dengan keputusan saya. Sebab saya pilih awak. Saya memilih Faika Balkis. Untuk Rina, soalan pertama. Kenapa Rina boleh keluarkan air mata untuk lelaki yang tak memperjuangkan Rina? Rina pun tak tahu kenapa Rina boleh gugurkan air mata waktu tu dekat lelaki yang tak perjuangkan Rina. Kadang Rina terfikir, layakkah air mata Rina digugur untuk lelaki macam tu? Soalan seterusnya. Betul lah selama ni Kanda tak pernah perjuangkan Rina? Sebelum ni dia dah selalu perjuangkan Rina. Cumanya waktu yang Rina paling nak diperjuangkan, dia tak buat. Mungkin Rina kecewa dengan harapan Rina sendiri. Saya bukan tak nak Karina. Saya bukan tak nak stay bersama Karina. Bukan bermaksud saya lepaskan Karina tu. Sebab saya sayangkan Karina lah. Saya just rasa nak Rina bersama orang lain supaya dia terbang tinggi lagi. Sebab itu pemikiran saya daripada dulu. Apa yang saya cakap pada hari tu, saya cuma berharap dia faham je yang sebenarnya saya buat semua benda tu untuk kebaikan dia di depan hari. Saya tak buat apa-apa konten ni, sebenarnya kita orang memang ada perselisihan faham. Hari ni termasuk dah hari keempat kita orang tak bertegur. Berpunca daripada Memang salah Rina. Tapi tak bermaksud Kanda layak hukum Rina macam tu. Mungkin kita orang ada miscommunication. Kanda pun tak jujur dengan Rina dan Rina pun tak dapat nak jujur dengan Kanda. Boleh jadi efek kepada jawapan kita orang waktu partnership tu. benda tu tak jadi efek pun untuk jawapan saya untuk partnership. Sebab jawapan tu semua berkait dengan apa yang terjadi dalam konten Alifai. Dan sekarang, situasi Karina macam mana? Situasi Karina sekarang, kita orang dah tak macam dulu. Dan mungkin disatukan balik semula ni, saya kena belajar satu perkara, iaitu menghargai. Lawak ah. Lepas semua benda kesedihan kau bagi dekat aku, lontaran sakitnya dekat aku ni tak pernah berjuang dengan kau. Asal pula kau yang sakit? Rina bukan menangis sebab Kanda tak berjuang. Apa tu? Menangis sebab Kanda banyak sangat berjuang. Jangan nak bohong lah. Kau cakap aku tak pernah pun berjuang macam kau. Maksudnya waktu nak partnership tu, Aku tak pernah berjuang untuk kau. Untuk Sebelum-sebelum Kanda ni berjuang belakang Rina waktu Rina dekat tengah study. Rina tak ada dalam mata Kanda waktu tu. ni waktu kau comeback dulu aku tak pernah berjuang dengan kau. Waktu Kita kau masuk. comeback, mesti kita sebut nama orang lain. Tak tahu comeback? Tak, aku sebut nama kau lah. Ni waktu Bila? aku dengan Safwan kat depan aku sebut kau. Ya, tapi Dulu. Rina ada tak kat situ? Ada. Rina ada tak kat situ? Ada. Rina kat kelas. Ada. Tak tahu FYP. Ada. Rina tak ada. Ada. Dalam hati Kanda ke? Aku tak ada maksud nak main-main dalam benda sekarang. Asal kau tiba-tiba nak menangis sebab aku? Kanda. Kau ada perasaan kat aku?
Kau nak tahu ke perkara sebenar? Ha? Okay, kat sini Rina beritahu. Apa dia? Jangan ikut pula lepas Rina dah beritahu ni. Apa dia? Kau nak tahu ke air mata Rina ni mahal? 2 kali Rina menangis. Ke sekali. Masa pertama tu, Waktu dia kandah je perasan. perpisahan Kandah je sementara. rasa Rina menangis sebab kandah. 3 kali. Macam lagi? Dalam kereta. Tak ada, tu pasti Rina menangis sebab lelaki. Air mata ni tak pernah gugur untuk lelaki. Kau tahu kenapa aku bawa tempat macam ni? Tempat ni tempat waktu first time kau permanent. First time kau dapat masuk AI. Oh, kita jerit I miss you tu. Ya. Tapi kau pun tahu kan 2-3 hari ni kita ada banyak masalah. Masalah berpunca daripada aku, berpunca daripada kau. Mostly banyak daripada kau. Memang tak pernah. Kau admit tak admit? Admit tak admit salah kau? Kenapa? Cari gigi. Jadi sekarang kita nak borak pasal siapa yang salah lah. Bawa siapa yang salah? Kalau Rina kata semua tu salah Rina, kan dah lega lah. Lega. Sebab Rina mengaku asal Rina. Kalau benda tu yang melegakan Kanda, Rina admit semua tu salah Rina. Dia pulang. Tapi macam Kanda Dah lega cakap. belum? Dah. Rina yang penting Kanda lega je. Kenapa Rina nak sangat Kanda perjuangkan Rina? Sebab Rina nak Kanda. Tak, bukan. Terlekat tak tu. No, Rina nak Kanda perjuangkan Kanda Rina. tak. Sebab Rina Kenapa nak Kanda? Bukan. Itu macam Rina cakap tadi. Kenapa Rina nak sangat Kanda perjuangkan Rina? Biasanya lepas Rina partner dengan orang tu, mesti orang tu dah tak sebut nama Rina waktu di partnership. Rina ingat Kanda berbeza. Rupanya Kanda besar je. Mungkin Rina bukan partner yang baik. Kalau Rina suruh Kanda belajar tentang cara untuk menghargai, Kanda pun tak ada orang pun hargai Kanda. Daripada Kanda kecil sampai ke besar. And then kalau Rina nak Kanda hargai Rina, Kanda pun tak pandai. Kanda tak tahu cara macam mana. Kalau Rina rasa nak Kanda perjuangkan Rina, rasanya Kanda tak boleh. Kanda tak mampu. Sebab dalam hidup Kanda tak ada orang pun perjuangkan Kanda. Kalau Rina nak benda tu tak ada kat Kanda sebenarnya. Tapi cara kau menangis tu macam kau meminta perkara tu daripada aku. Kau ingat nak perjuangan daripada aku ni senang-senang. Easy. Kau boleh dapat macam tu je. Bukan senang tau. Kau nak dapat perjuangan aku, Jangan kata aku terhege-hege lah. perhargaan aku. Aku tak cakap pun kau hege-hege macam netizen cakap. Aku tak cakap benda tu. Aku simple lah. Aku bawa kau kat sini bukan bawa saja. Yang ni tempat kenangan kita. Kenangan mula-mula kau permanent. Dan kenangan kita main boat. Main kertas boat tu. Aku simple je Rina. Kau nak aku perjuangkan kau dan hargai kau? Kalau tak nak, Kalau tak nak tak payah. Kau boleh belah. Aku tak perlu pergi dengan kau. Tapi kalau nak, tapi aku rasa kau tak mahu buat kot. Takkan kau nak buat demi Nak buat aku. Dan takkanlah kau nak buat semua perkara tu. Dan aku rasa kau takkan buat. Dan kau takkan simply buat benda tu. kau kita dulu biar aku pertimbangkan. Dan kau takkan buat. Sebab kau pun mudah menangis sebabkan aku. Kalau kau nak buat satu perkara, mesti kau rasa macam worth it. Apa yang mudah tu first time aku menangis kan? Tak ada. Kau akan mudah menangis dan kau nak buat benda ni, kau akan rasa macam aku ni lagi terhege-hege lah dengan Kanda. Tapi buang masa aku nak buat. Simple je. Sekarang ni pukul 4.30. Simple. Aku nak kau bertahan sampai pukul 7 dekat sini. Tanpa aku nak kau boleh tahan lah. Tapi kalau kau bertahan, kau duduk sini pukul 7 lebih ke apa, sebab waktu kan aku nak pergi main gym. 3 jam. Boleh tak boleh? 3 jam. Dah nak bungut. Tak boleh cakap tak boleh. Sebenarnya kau tak boleh kan? Nampak? Kau nak aku perjuangkan. Kau nak hargai kau. Tapi sebenarnya kau tak boleh pun Rina. Kau takkan mampu Rina. Jujur juga. Kau takkan mampu. Kau just cakap je nak aku perjuangkan. Tapi kau tak mampu buat apa aku suruh. Buang masa je Rina. Takkan bolehnya. Takkan boleh. Kau ingat? Hargai aku. Perjuangan aku tu mudah je kau dapat. Tak ada orang lah mudah nak dapat penghargaan daripada orang. Hargai daripada orang. Perjuangan daripada orang. Kau jangan acah-acah duduk situ Rina. Kau takkan boleh buat pun. Sebab aku tahu sekejap lagi kau akan balik ke. Takkan kau nak tunggu lama-lama kat situ. Dan kau takkan boleh Rina. Kau takkan boleh. Masalah betul-betul tunggu pula. Sekarang pukul 5. 2 jam. Kau takkan boleh Rina. Kau kena fikir satu perkara Rina. Kalau kau duduk situ sampai pukul 7, orang akan nampak kau beria dengan aku. Kau akan kena lagi. Kau akan hentam lagi. Dan kau akan kena macam-macam lagi. Kau fikir masak-masak kalau kau nak tunggu. Sikit. Aku tak rasa. Saya tak rasa pun dia akan tunggu. Memang takkan rasa dia akan tunggu. Kau akan balik je ke Rina. Kau ingat aku konten dia main-main.
Kau ingat benda ni main-main? Aku akan sampai. Pukul 7 aku datang balik. Kalau kau ada, kau betul-betul hebat. Tapi cuma aku kena ingat satu perkara. Engkau akan dicop beria. Hello, Apa nak? Sofi. Apa nak? Sofi, kau kena dengar ni benda penting. Dia pasal kanda. Asal tak tu. Kau dengar Kan aku cakap pasal yang dia tak perjuangkan aku langsung kan. Betul. Jahat dia. Lepas tu dia macam nak tak tahu dia macam tak boleh terima benda tu. Lepas tu? Lepas tu dia cabar aku. Sabar apa? Dia suruh aku duduk kat tasik cyber seorang-seorang sekarang sampai pukul 7 ke 8 sekejap lagi baru boleh balik. Kalau aku, dia nak tak tahu. Dia kata kalau aku boleh stay selama tu baru dia perjuangkan aku. Aku pun tak faham. Aku pun tak faham kenapa kena duduk tasik. Asal dia buat macam tu pula? Tak tahu. Kau rasa aku patut duduk? Patut dengar je kecak. Maknanya aku tak payah ikut cakap dia. Asal kau nak ikut cakap dia? Kau dah suka dengan dia kan? Tak suka. Tak. Kau dah suka kan? It's not like that, Sophie. Baik jujur. I'm professional. No, you are not. If you are professional, you don't cry in content. I cry about benda lain. Okay. But what? Adalah masalah personal yang lain. Oh, dengan dia? Dengan dia, dengan orang lain. Dia macam Kau bercampur-campur. ada personal dengan dia juga ke? Tak ada personal dengan dia. Pasal benda lain lah. Dia bercampur-campur. Complicated partnership yang pernah aku tahu dalam air sekarang. Lepas tu kau rasa aku patut ke tak patut? Balik. Balik? Kenapa suka aku call dia? Nak kau kanda buat Kenapa apa? call dia sekejap? Kenapa? Asal dia suruh kau duduk seorang-seorang pula? Tak tahu. Tak apalah. Guys, Sophie. Sophie tak Ya, apa. kau duduk je. Tak payah. Ya, Tak payah. Sophie Kau tak balik sekarang. Okay, guys, Sophie. Kau balik. Okay. Drive ke apa? Aku drive. Sophie, terima kasih. Elok balik. Drive. Okay, bye. Asal kau suruh Rina duduk kat taman? Asal dia mengadu kat kau? Yalah. Asal dia nak mengadu kat kau? Asal kau nak kena suruh dia duduk dekat situ sampai pukul 8? Takkan dia nak aku perjuangan dia, nak anggai dia. Tengoklah dia boleh tak boleh. Bagilah kena sikit Kalau- dengan situasi. Kalau dia nak, dia buat. Kalau tak nak, sudah. Kalau tak apa-apa dekat dia lah, aku semua aku tak risau. Kalau dia, tak. Dia senang macam ni lah, Sophie. Kalau kau fikir di tempat aku, okay, kau fikir di tempat kau. Dia nak tunggu sampai pukul 8. Logik tak logik? Kau fikir logik tak logik? Takkan logik, dia takkan tunggu. Dia tunggu. Dia takkan tunggu, percaya cakap aku. Kalau Syahmi suruh tunggu, kau akan tunggu tak? Aku tunggu. Kau akan tunggu. Sumpah aku tunggu. Tapi Rina takkan macam tu. Rina takkan tunggu punya. Dia akan tunggu. Kau percaya cakap aku, dia takkan tunggu. Kau ubahlah dengan cara yang lain. Kau ni pun denda pun macam tu. Tak, ini kan cara aku. Cara tu tak elok tu perempuan. Tapi ia betul ke cakap kau, dia takkan tunggu. Kau faham tak? Sebab dia pun ada hal dia pun ada kerja dia semua benda dia. Dia takkan tunggu. Kau cakap kat dia apa? Aku suruh dia balik. Dia akan balik punya, dia akan dengar cakap kau. Sebab bahaya. Aku ni nasihat sebagai kawan. Ya, tapi Sophie, kau pun boleh fikir tak ada orang akan tunggu. Nak pula aku dengan dia tak ada apa-apa. Dan dia pun Betul ke tak ada apa-apa? maksud dia takkan tunggu punya. Betul ke tak ada apa-apa? Ya. Kau tak ada apa-apa ke aku suruh sampai macam tu? Tak, aku suruh je. Kenapa kau nak maafkan dia pun sampai macam tu sekali? Mana ada aku cakap maafkan. Aku cakap kalau kau nak aku perjuangkan, nak menghargai, kau buatlah apa yang aku suruh. Kau ingat hargai aku perjuangan kau mudah. Macam tu. Janganlah sebab macam itu. Ya, sebab tu lah aku cakap, Sophie, dia takkan tunggu. Kau faham tak? Syahmi faham ni kalau aku terang kat dia. Sebab dia kawan kau. Habis tu kau bukan kawan aku. Kau dah cakap kau kena Rina. Kau nak cakap kau kena Rina daripada aku. Aku memang kawan dengan kau. Tapi jiwa aku perempuan. Tapi- That's why aku memang faham juga dengan Rina. Ya, tapi kau faham lah, dia takkan tahan lama. Macam kau dengan Syahmi mungkinlah kau akan bertahan lama. Kau akan duduk kat situ lama sebab yang kau orang panggil akan bertahan. Macam sekarang ni, Rina takkan. Kau jamin aku ni janji yang kau dia takkan tunggu punya. Kau tampak ni. Okay, sini. Aku sebagai kawan, kalau dia tunggu kau, Kepala apa buruk. next step kau dengan dia? Tak ada next step lah. Aku akan cakap, aku akan Apa next step kau dengan dia? tak, aku akan perjuang. Aku akan hargai partnership aku. Lebih daripada sebelum ah. Lebih daripada sebelum ni aku hargai. Okay, kalau lebih macam mana? Lebih apa? Aku sebagai kau nak tahu juga apa yang lagi lebih kau perjuangkan. Yelah, aku akan buat. berjuang lah. Aku akan backup dia. Aku akan jadi yang lain daripada lain. Macam tu lah. Lalu keluar. Apa benda kau ni?
Dan kau jamin cakap aku, dia takkan tunggu punya. Kalau dia tunggu kau tampar muka aku Sophie. Okey. Aku nak sangat. Okay, tak ni tampar. Aku cakap dia takkan berani, okay? Bye. Ni seorang Sophie ni. Dia takkan tunggu punya. Percaya cakap aku. Orang bangang je nak tunggu lama-lama benda macam tu. Nak pula kau tak ada ikatan pun dengan orang tu. Tiba-tiba kau nak tunggu dengan tiba-tiba. Fikir logik sikit lah Sophie. Percaya cakap saya, Tantan hujan macam ni, ingat dia nak tunggu. Takkan ada. Sebab tu je cakap, si berani buat muka orang ni tampar muka saya kalau ada. Okey, Pak Saber ni bad, memang takkan ada punya dia tunggu. Nak hujan macam ni, saya yang basah. Okey, sekarang saya dah sampai dekat ni. Saya tunjuk bukti kau apa yang Sophie cakap tu salah. Saya dah cakap dah, yang dia saya yakin 100% yang dia takkan tunggu punya. Sebab apa, tak ada benefit apa nak buat dia tunggu. I dah cakap dekat you all, takkan dia nak tunggu benda yang bagi saya sia-sia untuk dia, yang tak ada benefit apa-apa untuk dia. Itu saya. Kalau benda saya ada benefit untuk saya, ada apa-apa dengan dia, see, nothing here. Dia cakap tak ada. Kau tak nak percaya cakap saya. I say no, don't have. See? Okay, saya cakap Rina tu menangis ilik, tunggunya sulit. Tak boleh tunggu. Dia nak saya perjuangkan dia, nak menghargai dia, tapi buat untuk bertahan just 3 jam je pun dia tak boleh buat. Tapi takkanlah semudah-mudah tu saya nak bagi perjuangan saya, penghargaan saya, hargai saya semua benda. Takkan dengan semudah tu. Dia tak mampu buat semua benda ni, takkan saya mudah-mudah nak bagi semua benda tu. Kan saya cakap dia takkan ikutnya. Betul lah, dia mesti ikut cakap Sophie punya. Pergi balik. Nah, kita call je. Confirm dah balik lah. Hello? Kan aku cakap dengan kau tak boleh nak tunggu. Engkau nak hargai daripada aku, perjuangan daripada aku. Last untuk 3 jam pun kau tak mampu tunggu. Macam mana aku nak berjuangkan kau, sedangkan aku bagi orang panggil apa, suruh tunggu pun kau tak boleh nak tunggu. Kau faham tak? Dah mak, kau dah balik dah. Sophie ada suruh kau balik. Kau ikut cakap Sophie Kau cakap dah kau tak boleh. Cakap aku balik. Mana ada kau kat sini? Adalah. Kau jangan nak bohong aku Kau tak mampu nak tunggu lah. Engkau pun malas nak tunggu. Kenapa? Kau ada kat sini kan? Jadi kau berharap aku tunggu Tapi kau tak tunggu kan? Tunggu? Kau jangan bohong. Kau tak ada dekat sini. Aku dekat sini. Kau tak ada. Aku kat tempat kita tadi. Kau kena berjalan ke arah kanan. Straight je. Kau jangan cakap kau tunggu betul-betul. Kau jangan cakap kau tunggu betul-betul, Rina. Kau jangan cakap kau tunggu. Maksud itu kau. Wish. Bukan tu. Hujan-hujan macam ni aku sanggup tunggu. Kau betul-betul nak perjuangan dan penghargaan daripada aku ni, untuk aku hargai kau betul-betul ni. Gila ini orang. Ini perempuan betul-betul gila. Kau menangis pun sanggup. Orang ini akan cop kau lagi beriu bila kau tahan macam ni. Asal kau tak balik? Kau sanggup tunggu Kenapa kau tak ikut cakap Sophie balik? Sebab Sophie tak faham. Aku harap kau faham. Maksud kau? Nampak beri kan? Nampak beri ke? Nampak apa ke? Nampak.
Tak tahu nak cakap apa. Sekarang tengok pula. Boleh ke kau nak berjuang dalam hargai aku? Aku tanya kau. Gila ini perempuan. Gila perempuan ni. Kau boleh tunggu Kau tanya aku. Kau boleh buat. Aku lagi boleh buat.